Plaza. Inilah dia Hibari Guest House. Kita dah sampai dekat Sendai. Perjalanan daripada Narita sampai ke Sendai sebenarnya 4 jam je, tapi kita singgah banyak tempat kan, so kurang 8 jam lah juga. Nampak macam nice daripada luar. Macam tak ada orang pun. Kita yang ni customer. Tu tempat letak kasut, I think. Ni tempat lepak-lepak, sedai baju. Okay lah. Masuk kita pun. Dia tulis apa? Front open check-in pukul 4 sampai pukul 10, check out 8 sampai 10. Okay. Ui, toilet ni shower kat luar lah. Ni? Bukan ni ke? I think this is the one lah. Janganlah macam ni. Shower nak pakai nanti kena tukar punya label ni. Boleh tukar. Baik, Faham? Nak mandi pukul berapa saja boleh. Tapi after pukul 11 kena senyap sebab nanti dia tutup lampu dah. Okay. So pukul 11 lah. Animation dia buku. Lepas tu ni kitchen lah biasa. Air boleh minum. Tu betul boleh nak masak benda situ boleh lah. Tapi kita beli rice cooker ke nanti boleh cucuk lah. Peti ais. Lepas tu ni barang semua kena bayar rental. Tu dia tulis tu, ya plug tu. Ni Towel kena bayar juga Itu apa? Saya tahu saya. Oh, towel kena bayar, okay. Beli je Daiso senang, orang tak payah. Lepas tu ni kalau nak simpan safe box, barang-barang penting ke, pasport ke, wallet ke, simpan sini tapi kunci nanti ambil balik lah. Tapi jangan hilang kunci lah. Blanket free, pokok dah sejuk kan malam-malam. Okay, lepas tu bilik korang ni. Oh, ni pun boleh sewa. Tak nak bayar. Apa? Tak bayar. Boleh tak? Boleh lah, ada rental. Jadi bilik kita. Ini bilik kita. Jangan buka. Ni semua storage orang. Oh, tu storage lah sebenarnya, bukan toilet Jamban ada. Yang tu shower je lah. Shower. Yang ni jamban lah. Jamban. Oh, okay. Okey. So, mandi tadi kau cakap pukul 11 nanti ditutup, lobby ni ditutup lobby pula, hall, ruang tamu ni tutup Pukul 11 nanti ditutup. So jangan bising lepas pukul 11 lah. Okay. Kita 2 malam macam ni kan. Yang sinki ni kita boleh guna Boleh. Ni sebab dia pasal dah berbual gigi semuka kat muka. Okay. So yang ni dom Hibari Guest House. Ni storage area dia, tempat letak beg. Oh, kat sana tu ada macam ada tilam lagi rasanya. So dia ada bernombor sini. Dia ada total ada 8 katil. Kau dapat yang bawah? Aku pilih mana-mana. Oh, tak kisah pun. Tak kisah. Oh, okay. Not so bad. Ada tempat gantung baju lagi kat atas tu. Siapa yang duduk dekat atas? Bawah tak apa. Oh, bawah pun ada juga. Okay. Not so bad. Okay. Untungnya Kamaru tidur sorang-sorang malam ni. So basically satu dom ni dia punya. Okay, bye-bye.
model of house. Second hand store. Eco Recycle Factory. We buy used gear. Okay, kita explore apa ada kat dalam ni. Oh, North Face. Oh, Not face ya. 10,500 yen tadi nampak macam. Oh. Oh, 16,000. 13. Lain brand. Ha? Kan sama. Tak sama, tu Danner. Oh. Tasma 2,200. RM60. Tak, kita ada masa tak? Aku risau yang grocery yang kita target nak beli tu. Grocery tak apa, aku tak risau dah. Aku bisa dengan Shoe Plaza dia tak awal Tak ni. apalah, Ni dia- kan tak awal lagi ni. Okay, dan kita pergi Shoe Plaza dulu. Pergi Shoe Plaza. Yang tu apa tu? Yang tu? Yang tu kedai makan eh? Itu tak boleh makan, tak halal. Itu chowci. Itu dumpling. Oh, dumpling. Okay, misi mencari kasut apa boot, Boot. winter boot untuk Wong Chan. Aku punya dah, aku rasanya aku punya boleh kan? Boleh. Nah, kalau aku beli kat Decathlon punya. Shoe Plaza. Outside tu free. Outside free. Ambil aja. Ambil saja. Donation. Inside punya. Colombia. Oh, ada. Colombia. Oh, rasa suam terus. Oi, banyak lah. 30%. Tentang harga dia berapa? Itu yang you 50 take. lah. Ini berapa? 500. 24,000 yen. 900. 900 lah. Benar betul. Colombia. Ada diskaun tak? Itu ke final Ada price? diskaun Dah tu. diskaun dah tu. Oh. Okay, ni Colombia Wong. Free I. So lepas kita dah tengok explore, kalau apa winter shoe dekat Jepun ni, especially yang tengah visit sekarang ni, dia ada macam-macam jenis. So tapi ada juga yang murah, ada juga yang mahal. So kalau macam yang murah ni, kita tengok yang macam ni. Ni sebenarnya kasut winter yang murah lah. Tapak dia okey lah, boleh lah. And then dia ringan juga. Yang ni boleh dapat dengan harga, kalau harga 4,290 yen ni adalah dalam berapa ratus lebih lah. Tengok banyak pilihan. Sini banyak pilihan. Ini winter shoes lah. Ada macam-macam kasut kat sini. Kasut sukan untuk budak-budak. Cheddar Crust ni nampak menarik je. Tapi itulah, aku baru je beli kasut kan. Cantik-cantik Kasut kerja. Macam jenis kasut kerja, waterproof. Cantik kan ni? Cheddar Crust punya brand. Harga 4,720 yen. Not so bad. Kita tengok Skechers pula. Ada tak design yang korang suka tengok? Ada tak design yang korang minat? Oh, 10,900 yen. One glide step. 商品を受け取る方法は2パターン。
5,900 yen. ご自宅まで商品をお届けします。お店で受け取る場合、好きな時にご注文のお店で受け取れます。お店で受け取りは送料無料。ご自宅配送の場合は別途送料が発生いたしますので、詳しくはKasut hiking ada. Cantik-cantik juga design dia sebenarnya. Tengok winter shoes yang jenis boot tinggi. Banyaklah pilihan ni. Aku sukalah kedai ni. Yang ni tengah ada sale 8,900. Harga bawah daripada 250. Ini Skechers new brand. Ni Edwin. Macam jeans punya style. Kawan kita dah terkena racun. Akhirnya dia dah tengah mencuba apa nama kasut jenama Hydrotech, yang saya rasa brand tu adalah brand Jepun. Kalau aku salah, komen lah kat bawah. Tengok macam mana rupa kasut yang dia nak beli ni. Dia tak tebal kat dalam Dia tebal sini. tebal depan. Tapi okey lah, you nak guna untuk hiking juga nanti kan. Tapak dia pun nice. Nice lah. Boleh lah, okey lah. Dia ada ni 155. Boleh. Itu without tax ke with tax? Saya tak tahu. Dah tengok ikan fresh yang dibakar. Second Street. Tapi second hand mahal tau kan. Dia ada Chanel lah apa semua tapi